Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar kata ganda penuh. Pertama sekali, klik pada pautan yang diberikan dalam grup Telegram. Kemudian tekan share, kemudian scroll ke bawah dan pilih present dan full screen. Okey, jadi hari ini kita akan main satu permainan iaitu misi mencari kata ganda penuh bersama Upin dan Ipin. Klik pada mula dan kamu akan nampak manual penggunaan. Okey, jadi cikgu ada letak beberapa ikon yang boleh kamu guna. Yang pertama adalah nota kata ganda penuh. Yang kedua adalah halaman utama. Yang ketiga adalah ikon seterusnya dan yang keempat adalah kembali. Okey, bagi nota kata ganda penuh, kamu klik di situ dan kamu akan pergi ke slide kata ganda penuh. Kamu boleh baca dahulu apa itu kata ganda penuh di slide ini. Tekan full screen. Okey, jadi kata ganda penuh. Okey, hai kawan-kawan. Hari ini kita akan belajar kata ganda penuh. Sebelum itu, kawan-kawan tahu tak apa itu kata ganda? Kata ganda. Kata ganda ialah kata yang digandakan sama ada sebahagian atau keseluruhannya. Kawan-kawan tahu tak ada berapa jenis kata ganda? Terdapat 3 jenis kata ganda iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak. Tapi hari ini kita akan belajar satu jenis dahulu kata ganda iaitu kata ganda penuh. Apa itu kata ganda penuh? Kata ganda penuh ialah kata yang diulang atau digandakan keseluruhannya. Contohnya, buku menjadi buku-buku, ikan menjadi ikan-ikan. Kata ganda penuh mestilah hadir dengan tanda sempang di tengah perkataan. Ia juga boleh hadir dengan imbuhan dan tanpa imbuhan. Contohnya, bersama-sama dengan imbuhan ber, buah-buahan dengan imbuhan an. Adakah kawan-kawan semua sudah faham? Sekarang mari kita nyanyi lagu kata ganda penuh. Kata ganda ialah kata yang diulang-ulang semuanya atau sebahagian. Boleh ada imbuhan ataupun tiada, diguna dalam ayat menambah makna. Kata ganda penuh ulang semuanya. Contoh ikan-ikan dan buku-buku. Ada tanda sempang tengah perkataan. Kata ganda penuh itu namanya. Mudah sahaja kan kata ganda penuh? Sekarang kita akan lakukan satu aktiviti. Murid boleh klik keluar skrin dan tekan kembali permainan tadi. Kemudian tekan langkau dan baca dulu arahan permainan. Cara bermain ialah murid perlu baca soalan dengan teliti. Ada 7 soalan. Murid perlu pilih jawapan yang betul dan jika jawapan itu betul, murid boleh pergi ke aktiviti seterusnya. Tetapi jika murid jawab dengan jawapan salah, murid perlu cuba lagi sehingga mendapatkan jawapan yang betul. Antara aktiviti menarik yang kamu perlu jawab ialah dengan cara melukis, membuat pergerakan dan menari mengikut muzik. Okey, adakah kamu semua sudah bersedia? Okey, jadi mari kita mula bermain. Ini adalah peta misi kata ganda. Terdapat 7 tempat yang perlu kamu selesaikan misi-misinya untuk menjadi hero kata ganda penuh. Pertama sekali ialah taman permainan. Klik pada ikon warna kuning. Soalan pertama, tangan Alia
kerana digigit nyamuk semasa bermain di taman permainan. Keras-keras, garu-garu, gatal-gatal dan carik-carik. Jika kamu jawab jawapan yang salah, contohnya keras-keras, kamu perlu cuba lagi dan tekan ikon kembali. Kemudian baca soalan betul-betul dan jawab dengan jawapan yang betul. Okey, jadi di sini jawapannya ialah gatal-gatal. Okey, betul. Hebat, anda berjaya. Klik pada misi seterusnya. Okey, di sini anda diminta membuat pergerakan berdasarkan soalan ini. Tangan Alia gatal-gatal kerana digigit nyamuk semasa bermain di taman. Buat pergerakan sambil membuat muka lucu selama 10 saat. Okey, cikgu akan kira 10 saat dan kamu perlu buat pergerakan seperti yang tertera pada video yang diberikan. Okey, 1, 2, 3, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tahniah. Tepuk tangan pada diri sendiri kerana menjawab dengan betul. Kemudian klik ikon seterusnya. Tahniah kerana berjaya di taman permainan. Sekarang kita pergi ke gerai buah. Klik pada ikon berwarna kuning. Puan Diana rambang mata memilih buah-buahan yang di gerai itu. Segar-segar, alang-alang, bulat-bulat, kelip-kelip. Jadi jawapannya ialah segar-segar. Betul. Hebat, anda berjaya. Klik pada misi seterusnya. Anda diminta melukis buah-buahan kegemaran anda. Klik sini untuk melukis. Selepas siap lukis, ambil gambar lukisan anda dan hantar di grup Telegram kelas berserta nama. Klik di situ. Kemudian, kita akan pergi ke aplikasi Auto Draw. Di sini kamu boleh melukis buah kegemaran anda. Selesai melukis, klik semula pada misi kata ganda penuh, kemudian tekan pada ikon seterusnya. Selesai di gerai buah, kita pergi ke pula kepada hospital. Ibu memegang tangan adik semasa berjalan di koridor hospital untuk bertemu doktor gigi. Dekat-dekat, rapat-rapat, ketat-ketat, erat-erat. Apa jawapannya? Jadi jawapannya ialah erat-erat. Betul. Hebat, anda berjaya. Misi seterusnya, anda diminta klik video di bawah, kemudian ikut bernyanyi dan menari seperti di dalam video. Klik di sini. Hai kawan-kawan, jom jaga kebersihan diri. Ini cara mandi pagi, mandi guna sabun. Gosok, 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 badan dah wangi. Yeay! Ini cara berus gigi, berus macam Kak Min. Berus bulat, 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 gigi sihat dan kuat. Apabila lagu habis, klik keluar dan pergi semula kepada misi tadi. Dan tekan pada ikon seterusnya. Tahniah, sikit lagi untuk kita habiskan misi. Sekarang kita pergi ke Padang. Abang Reza berlari mendapatkan bantuan apabila melihat rakannya pengsan di Padang. Kemas-kemas, cepat-cepat, malas-malas, rajin-rajin. Jadi jawapannya ialah cepat-cepat. Betul, hebat, anda berjaya. Klik misi seterusnya. Anda diminta lari setempat selama 10 saat, kemudian menjerit minta tolong sebanyak 3 kali laungan. Okey, sekarang semua berdiri. Dalam kiraan 1, 2, 3, cikgu nak semua lari setempat. Okey, 1, 2, 3, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sekarang berhenti berlari dan jerit minta tolong sebanyak 3 kali. Okey, mula. Okey, tepuk tangan untuk diri sendiri. Tahniah. Okey, sekarang klik ikon seterusnya. Mari kita pergi ke gelanggang bola tampar. Jurulatih menunjukkan
melakukan senaman regangan kepada para peserta. Lincah-lincah, asyik-asyik, cara-cara, ciri-ciri. Jadi jawapannya ialah cara-cara. Betul, hebat. Misi seterusnya, anda diminta klip video di bawah, kemudian ikut bernyanyi dan menari seperti di dalam video. Klik pada jari warna biru. Gerak ke kanan, gerak ke kiri. Gerak ke kanan, gerak ke kiri. Lompat tinggi-tinggi. Maju ke depan, undur ke belakang. Lompat lagi sekali. Tunjuk ke atas, tunjuk ke bawah. Tepuk-tepuk tangan. Pusing, pusing, pusing. Jatuh ke tanah. Selesai menari dan bernyanyi, klik keluar dan klik semula kepada misi dan klik ikon seterusnya. Sikit lagi, sekarang kita pergi ke taman rekreasi. Kemudahan peralatan senaman di taman rekreasi itu belaka. Bangun-bangun, faham-faham, canggih-canggih, ciri-ciri. Jadi jawapannya ialah canggih-canggih. Betul. Sekarang pergi kepada misi seterusnya. Anda diminta melukis situasi di taman rekreasi. Klik sini untuk melukis. Selepas siap, ambil gambar dan hantar di grup Telegram kelas berserta nama. Lukis situasi di aplikasi ini. Kemudian setelah selesai, klik semula kepada misi tadi dan klik ikon seterusnya. Misi kita dah ke tempat yang terakhir, iaitu trek lumba lari. Menjadi atlet sukan yang sihat dan cergas merupakan Amir sejak kecil lagi. Minta-minta, cari-cari, cita-cita, kira-kira. Jadi jawapannya ialah cita-cita. Betul, hebat. Anda berjaya. Klik misi seterusnya. Anda diminta melukis apa cita-cita anda. Klik sini untuk melukis. Murid-murid boleh melukis cita-cita anda di sini. Setelah siap, klik semula kepada misi. Kemudian klik ikon seterusnya. Misi berjaya. Tahniah murid-murid. Sekarang misi kamu dah berjaya. Tahniah, anda telah berjaya menamatkan misi. Anda kini hero kata ganda penuh. Sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini.